Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Tunggul Ibrahim ingin mempersembahkan hasil inovasi kami, The Incredible Green Stick. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu Fatimah Az-Zahra, Puteri Nur Dalila dan Tio Zipul bersama guru pembimbing kami, Cikgu Sri Yusrina. Dalam mengatasi masalah ini, kami cuba menghasilkan satu inovasi yang merujuk kepada 3 matlamat pembangunan mampan, iaitu kesihatan dan kesejahteraan, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab serta tindakan iklim. Dalam merangka projek inovasi kami, pelbagai idea telah diutarakan seperti penghasilan sabun lantai, krayon dan lilin. Namun, melalui hasil perbincangan yang lebih lanjut, kami memilih untuk menghasilkan krayon kerana krayon yang mesra alam dan selamat untuk pengguna sukar didapati di pasaran kerana kebanyakan krayon mengandungi lilin parafin yang diperbuat daripada petroleum, iaitu sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sebelum penghasilan produk, kami menjalankan temu bual dan tinjauan dalam talian melibatkan pelbagai lapisan komuniti seperti pelajar, guru dan orang awam. Tujuan utama tinjauan kami adalah untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran masyarakat mengenai cara pelupusan minyak masak terpakai. Seperti yang boleh dilihat daripada slide kami, sebahagian besar responden membuang minyak masak terpakai melalui cara yang salah, iaitu dengan membuang minyak masak terpakai ke dalam sinki di mana bukan sahaja menyebabkan paip tersumbat, tetapi boleh menyebabkan pencemaran air. Maklumat ini membantu kami membangunkan prototipe krayon mesra alam dengan menggunakan bahan yang mudah didapati di rumah seperti tepung jagung, tepung ubi, pewarna makanan dan minyak masak terpakai. Seterusnya, pengujian prototipe telah pun dibuat sewaktu Hari Keusahawanan Sekolah pada bulan Julai 2025. Kami telah mendapat maklum balas yang baik daripada para pengunjung yang mencuba krayon kami. Terdapat juga cadangan penambahbaikan yang diberikan bagi menambah baik struktur krayon. Kami telah pun mencari solusi untuk menambah baik krayon dengan menggunakan asid stearik sebagai salah satu bahan dalam penghasilan krayon. Fungsi asid stearik ialah mengukuhkan struktur krayon serta mengikat warna. Hasilnya, krayon menjadi lebih keras dan mempunyai pigmen yang lebih cantik. Selain melakukan pengujian prototipe, kami juga telah mengambil inisiatif mengadakan taklimat kesedaran mengenai kesan pembuangan minyak masak terpakai terhadap alam sekitar. Kami telah memperkenalkan krayon mesra alam kami kepada rakan-rakan di sekolah dan mereka telah pun memberi respon yang baik terhadap krayon kami. Kami berharap lebih ramai pelajar akan sedar tentang tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar.